Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak kira silinder block. Untuk kes ni yang follow saya korang tahulah, yang ni NJ Chem Pro S4PH dari Saturnio. Owner towing tu hari sebab ada masalah low compress. And kalau korang nak tahu, yang saya nak tunjuk ni, korang mesti buat setiap kali korang buat overhaul. Jangan sesekali skip kalau tak nak 2 kali modal. Okey, tak kisahlah apa punca korang overhaul, minyak hitam kering ke, korok bunyi ke. Tapi kalau dah sampai ke tahap full overhaul macam ni, saya highly recommend korang luangkan sikit masa, kira balik roundness dan taper untuk keempat-empat silinder block. Liner block ni bila lama-lama dia boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, contoh kalau liner block yang tak ada masalah, bacaan diameter atas, tengah dan bawah dia akan sama. Contoh kalau 76mm, dia akan sama je lah 76 atas dan bawah. Kalau lari pun sikit je lah dalam 0.1. Yang tu standard lah sebab faktor wear and tear kan. Tapi yang kita tak nak, kadang-kadang liner ni dia boleh jadi taper tau. Maksudnya lubang atas tu dia standard, tapi bila makin ke bawah, lubang dia tu makin luas macam bentuk kon aiskrim tu. Dari mata kasar memang kita tak nampak, tapi hakikatnya dia dah taper. So taper ni semakin ke bawah, bacaan dia tu semakin besar. And kalau korang tak fix masalah ni, korang terus pasang piston, masa piston duduk dekat bawah tu, kuasa letupan tu dia akan tembus ikut celah-celah piston ring tepi sini. So letupan tu dia akan masuk ke crankcase dan akan menyebabkan blow by. Efek dia, masalah makan minyak hitam takkan settle. Engine lost power, minyak pun kuat makan. Memang rugi lah. Okey, situasi yang kedua pula, kalau dia tak taper, dia akan ada masalah roundness. Maksudnya bore tu dia dah tak betul-betul bulat. Contoh, yang ni kita pandangan dari sebelah atas, liner ni sepatutnya dia akan bulat, cantik je kan. Tapi ada kalanya dia suka jadi lonjong tau macam ni. Kalau kurang terus pasang piston, dia akan menyebabkan piston slap. Maksudnya piston tu dia akan bergetar dekat tempat dia. Dua-dua ni pun tak okey jugalah. Sebab tu kita kena buat balik kira-kira. Kalau spek tu dia jauh sangat dari kilang recommend, so jawabnya blok ni kita kena hantar pergi machine shop, rebor balik, lepas tu kena sumbat piston oversize. Sebab tu untuk job-job overhaul macam ni, Pomen susah nak bagi satu harga yang tepat. Sebab kita pun tak tahu condition dalam dia macam mana. Kena buka, tengok dulu baru kita boleh sebut harga. Kalau owner bernasib baik, blok dia cantik, piston tak ada kecut, mungkin 2,000 saja kos dia. Itu contoh. Tapi kalau dapat blok yang dah makan, piston kena beli lain, itu dah makan, ini dah makan, dah jadi 5,000 contoh kan. Sebab tu apa-apa pun kita kena buka, tengok dulu baru boleh tahu berapa kos kerosakan tu. Faham Okey sahabat-sahabat, Mountain King ni dia specialist dan restore barang-barang suspension. Apa yang anda cari dia ada, macam lower arm, absorber, brake pad, segala jenis bush, dry shaft, barang-barang yang macam tu lah. Kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh beli dekat Shopee, Lazada ataupun website Mountain King tu sendiri. Ataupun kalau korang berdekatan dengan area Batu Cave, lagi senang. Korang boleh walk in dekat kedai dia aja. Dekat situ Pomen dia orang boleh pasangkan sekali. Harga okey, kualiti barang pun okey. Sebab Mountain King tu brand dia orang sendiri. Sambil-sambil tunggu kereta siap tu, korang bolehlah lepak, main game, makan, tempat yang luas, ruang menunggu yang selesa, bilik solat pun disediakan sekali. Kalau korang nak repair ataupun check, especially bahagian suspension, dah ada bunyi ke yang tak sedap ke apa ke, link kedai nanti saya letak dekat bawah. Okey, untuk measurement, ada beberapa tools yang kita perlukan. First kali, dial bore gauge. Memandangkan saiz bore untuk NJ Chem Pro kita nak ukur tu adalah 76mm. So, korang kena beli range dia 50 ke 160. So, kira 76 tu dalam range ni lah. Okey, dekat dalam ni, kita akan dapat dial gauge. Saya prefer korang cari yang jenis analog macam ni berbanding yang jenis digital. Sebab analog ni kita boleh baca betul-betul tepat punya. Yang ni body dia. Lepas tu dia bagi macam-macam size extension rod dekat sini. And terus terang lah saya cakap ini bukannya mahal punya kita pun bukannya pakai hardcore sangat kan. So bagi saya China punya pun dah okey dah. Okey, saya dah kira setiap rod ni beza dia 5mm. 5 setiap ni. Cara nak set dia, skru ni kita longgarkan dulu. Lepas tu korang pasang je meter dia. Jarum yang kecil ni, korang setkan ke nombor 1 So meter ni korang tekan dia masuk sikit-sikit. Sampailah jarum tu dia menunjukkan pada nombor 1. Okey, sikit lagi. Okey, dah. Lepas tu kita ketatkan terus skru tadi tu. Sekarang kita nak set yang sebelah bawah pula. Okey, korang buka dulu dia punya lock nut dia ni. Lepas tu korang pakailah extension rod mana, size mana yang sesuai dengan bore korang. Macam NJ Chem Pro 76. So saya akan pakai yang ini. Masukkan, lepas tu kita ikat balik lock nut tu. Dah, macam tu je.
So basically, macam mana ball gauge ni dia berfungsi? Okey, dekat belakang ni dia ada spring. Masa tengah ukur tu kan kita kena main, kita kena tolak dia ke depan ke belakang kan. So spring ni lah yang dia akan tertekan. Jadi dia akan menunjukkan bacaan dekat meter sini. Tapi persoalannya, kita yakin tak panjang ni betul-betul 76 mm? So untuk itu kita perlukan tools yang kedua iaitu digital caliper. Kita try ukur tengok. Okey, kalau ikutkan boleh masuk dengan tak boleh masuk ni, kita dapat 75.98 ke 0.99. So kita round off tu 76 lah. Okey, memandangkan saiz bore kita adalah 76 mm, tools kita pun 76, so macam mana nak ukur kan? Jadi saya akan tambah lagi sekeping washer yang bersaiz 1 mm, menjadikan tools kita ni adalah 77 mm. Senang cakap, kita lebihkan 1 mm dari apa yang kita nak ukur tu. Okey. Cun-cun. Okey, bawah kita dah set 77, tapi korang kena tahu, meter yang ni sebenarnya dia tak menunjukkan 77 pun. Jadi kita kena buat calibration. So, kita kena beli lagi satu tools iaitu micrometer. Ingat, memandangkan saiz bore kita adalah 76, so korang kena beli dalam dia punya range lah, sama yang macam dial bore gauge tadi tu. Kalau nak senang micrometer ni, korang kepit dulu, tapi jangan kuat sangat lah. Kalau tak, korang akan rosakkan dia punya structure and akan menyebabkan false reading. Okey, bukan dah bore gauge je kita kena calibrate. Micrometer pun sama. Rod ni dia dah di machine tepat-tepat 75 mm. Tak ada kurang, tak ada lebih. Untuk mengelakkan false reading, make sure surface ni bersih Lepas tu korang ambil rod tadi, korang letak bagi straight. Lepas tu pulas nut yang kecil ni untuk mengelakkan dia daripada overtop. Okey dah. Lepas tu kita lock dia. Macam yang korang tengok, bacaan dekat handle ni dia ada lari sikit dalam 0.02. Okey, sepatutnya garisan luar tu dia mesti selari dekat kosong. So kita kena betulkan balik lah. Okey, korang ambil dia punya tools. Dekat belakang ni ada lubang. So korang boleh adjust lah. Korang adjust bagi dia selari dekat kosong. Okey, sekarang micrometer ni pun kita dah setkan. Kita dah calibrate ke 75 mm. Okey, memandangkan kita nak ukur saiz bore 76. Jadi micrometer ni, korang buka dulu dia punya lock. So, korang adjust kepada 76 mm. Okey, yang ni 75.5. Okey, ni 76. Sekarang barulah kita boleh calibrate dial bore gauge tadi. Okey, belah bawah ni, korang jangan tekan, korang jangan bagi apa-apa pressure Cukup sekadar kita support. Tahan dia saja sebab kita tak nak bagi dia tersasar. Okey, sambil-sambil tu, bore gauge ni, korang mainkan dia. Tolak ke depan, ke belakang slow-slow. Korang tengok, jarum yang kecil tu korang abaikan Korang tengok jarum yang besar tu. Okey, jarum yang besar tu korang cari point yang paling tinggi. Sampai dia dah tak boleh nak pusing, dia dekat kemuncak dia tu. So dekat situlah kita akan setkan kepada kosong. Nak buat benda ni agak kena sabar sikit lah. Belum ukur lagi, tengah setting baru. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Kalau ikut mata saya kira cun lah ni. Okey, so dial gauge ni kita dah calibrate ke 77 mm. Ready to use lah. Okey, sekarang kita dah boleh ukur. Okey, setiap bore ni kita akan dapatkan 6 bacaan. Yang menegak ni adalah thrust side. Kita akan ukur atas, tengah dan bawah. Yang melintang macam ni pun sama juga. Ambil bacaan atas, tengah dan bawah. So, satu lubang bore ni kita akan ambil 6 bacaan. Faham Sekali lagi, untuk mengelakkan false reading, korang bersihkan dulu dinding liner. Okey, kalau kita tengokkan buku manual, dia orang suruh kita ukur 10 mm dari atas, yang tengah turun bawah 50 mm dan yang paling bawah sekali kita turun lagi 50 mm. Okey. So, kita masukkan bore gauge, lepas tu korang tolak dia ke depan dan ke belakang slow-slow. Okey, lepas tu korang tengok dia punya meter, tak kisahlah meter dia tu start dari nombor berapa tak kisah. Korang tolak dia. Lepas tu korang cari bacaan yang paling tinggi sebelum meter dia tu turun balik. Ni. Kalau ikut mata saya
paling kemuncak dia adalah 0.1 sebelum dia mencecah kosong. Betul tak? Ni 0.1. So yang ni kita boleh conclude bacaan dia adalah 76.01. 01 tu adalah kadar kehausan dia. Faham So semua bacaan ni kita kena catat lah. Mana boleh nak ingat semua ni kan. So untuk bahagian melintang, kita akan assume sebagai X. Manakala untuk bahagian menegak tricep tu, kita akan assume sebagai Y. So untuk X1 kita ukur tadi tu adalah 76.01 mm. Okay. Kita proceed ambil bacaan yang sebelah bawah pula, yang belah tengah tu. Korang tolak dia sampai jarum tu dia dah tak boleh nak pusing dah. Okay, kita ambil bacaan yang paling kemuncak dia. Okay, kalau ikutkan saya baca ni, kita dapat 0.02. Okay, 0.02. Step yang ketiga, kita turun lagi agak-agak 50 mm ke bawah. Kita tolak dia. Kita tengok dia berhenti dekat mana. Ni. Ni 0.01. Bila bahagian X kita dah dapat bacaan 3 kali, atas, tengah dan bawah. Sekarang ni kita ambil bacaan Y pula. Untuk bahagian Y, kebiasaannya dia akan lebih haus berbanding dengan X. Sebab Y ni adalah thrust side. Sebab dekat situlah dia akan bergeser lebih dengan piston skirt. So kalau korang dapat bacaan Y tu, dia lagi luas, dia lagi besar daripada X. Yang tu standard lah. So saya rasa korang pun dah faham kan macam mana nak ukur pakai benda alah ni kan. Korang ukur satu, korang catat satu. And korang repeat je step yang sama untuk yang lagi 3 lubang liner tu. Buat je benda yang sama. And benda ni memang makan masa sikit lah. Tapi okey je. Okay, and ini adalah result yang saya dapat. Kalau korang tengok, tak banyak sangat pun beza. Mostly dalam 0.01 ataupun 0.02 saja. Masih dalam dia punya julat yang dibenarkan lah. So dekat sini kita boleh katakan liner ni tak payah ribur. Melainkan kalau korang dapat tu jauh sangat. Dia punya beza. Mungkin 0.3, 0.4. Yang tu korang kena tengok balik lah. Refer balik buku manual masing-masing. Berapa maksimum yang kilang